Hi, welcome back to my YouTube channel. Semalam saya ke Big Bad Wolf Book, festival buku yang paling besar dekat Malaysia ni antaranya. So semalam ada dekat Sunway Pyramid. So korang boleh pergi bermula pada, sekejap saya check, 19 Disember hingga ke 4 Januari 2026. Dia buka daripada pukul 10 pagi sampai ke 2 pagi. So ini adalah buku-buku yang kita dapat semalam. Basically saya ni bukan pembaca buku bahasa orang putih. Jadinya saya beli buku bahasa Melayu. First, buku yang saya beli adalah Biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi. So buku ni ditulis oleh Zulkifli Muhammad Yusof dengan Nur Naimah Abdul Rahman. Basically cerita ni bercakap, ditulis mengenai perjalanan Nabi Muhammad lah. Okay, daripada sebelum lahir sampailah ke wafat. So buku ni telah dijual lebih 150,000 naskah. Harga dia murah je, satu ni RM30. Next yang ada kaitannya adalah Saat Rasulullah Bergenang Air Mata. Buku ni ditulis oleh Abu Muhammad Noor Akza. Abu Muhammad Noor Akka. Yes, cerita ni mengenai, dia tulis kat sini, benar ia kisah sedih. So basically ini cerita buku sedih lah. Namun Rasulullah SAW sesekali tidak berputus asa. Bahkan Rasulullah semakin tabah dan kuat menghadapi setiap ujian. So dia adalah kisah mengenai setiap detik dalam kehidupan baginda tersimpan hikmah dan pedoman buat para hamba yang beriman. So dia adalah kisah-kisah yang menyentuh hati. Perginya pemansuri hati baginda melihat siasaan umat. Bacakan untukku wahai sahabat, umatku, umatku. So akan ada lagi banyak cerita yang best dalam ni. Harga dia RM35. Seterusnya berkaitan dengan Nabi juga, iaitu 100 amalan Nabi dalam sehari andai Rasulullah bersama dengan kita. Ini ditulis oleh Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Menyingkap tingkah laku dan interaksi Nabi berserta doa sahih dari bangun pagi sehingga ke malam hari. Untuk buku ni harga dia RM35 sahaja. Kat belakang ni ada tulis bagaimana jika baginda melihat kita? Adakah baginda akan tersenyum atau mungkinkah baginda akan bersedih? Bagaimana pula dapat kita mencontohi baginda di tengah hiruk pikuk? Bagaimana pula dapat kita mencontohi baginda di tengah hiruk pikuk dunia moden yang serba pantas dan mencabar ini? Okey, so inilah buku sebagai panduan. Seterusnya, ini adalah Travelog Mengubah Sempadan Iman Haji. So basically adalah travel haji lah. So ini adalah edisi terkini, ditulis oleh Muhammad Kamil Ibrahim. Nak pergi haji tu bolehlah baca ni. Kat belakang dia tulis, tidak ada satu bandar yang mampu memberi perasaan aman selain Madinah dan Mekah. Orang yang dah pernah pergi haji ataupun umrah tu, mungkin dia dapat rasai apa yang disampaikan dalam sebuah buku ini. Harga dia RM20 saja. Mekah tidak seperti London, Amsterdam, Paris ataupun New York. Mekah adalah tempat bagi pendosa yang dambakan syurga. So buku ni dah terjual lebih 100,000 naskah. Dan last apa yang saya beli adalah Soal Jodoh dan Ta'aruf daripada Aiman Azlan. Dia adalah kaunselor perkahwinan. So, buku ni dia menceritakan mengenai bagaimana mencari dan menentukan pasangan hidup yang sekufu. Sekufu ni ada 4 ciri-ciri. Nanti kita bacakan. Yang kita tahu basicnya itulah. So, mungkin buku ni lebih mendalam. Dia bercakap mengenai apabila bercakap tentang jodoh dan kahwin, pelbagai persoalan berlegar dalam kepala. Maksudnya, kadang-kadang kita terfikir kat mana aku nak cari orang tu, calon tu kena tak dengan kita, serasi ke tidak, ada benda yang sama ke tidak, betul ke dia jodoh kita, dan macam mana perakhirannya. So ini dia bercakap mengenai cara-cara itulah, nak ta'aruf, nak berkenalan dan sebagainya. Kita harus melihat perjalanan mencari jodoh itu dengan lensa baru.
Di mana berkahwin bukannya tentang sempurna tetapi tentang sedar dan sedia. Adakah kita sedar dan kita bersedia untuk menempuh rumah tangga itu. So harga buku ni RM35 saja. So total ni lebih kurang habis 130 lebih. Tak apa, boleh claim cukai tahun depan.